Ni highway apa ah? SPE? Bukan. Ini adalah highway SKVE lah sebenarnya. Suka. Aduh, jam meta. Jam kalau kawan meta. Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So aku masih lagi bersama dengan Supermoto Junior daripada Morenas, iaitu KLX 230. Hari ini adalah hari cuti dan aku nak ambil masa lah untuk ride sikit dengan nak merasalah jalan jauh dengan motosikal KLX ni. Dan tapi kita pergi dekat-dekat je, kita tak pergi jauh-jauh pun. Aku mikirkan somewhere macam maybe Ulu Langat. Dan ni kita sedang mengedah jam ni. Jam yang amat sangat ni. Jam yang amat sangat. Aku tak tahu apa punca dia. Mungkin ramai orang nak mula bercuti panjang, so dia orang nak start keluar daripada KL. So dah kita radap je lah. Tapi dengan motor KLX ni, ini memang ini makanan dia man. Motor ringan, power tinggi, ini memang makanan dia. Selain daripada untuk main corner. Tapi apa pun, sebelum kita mulakan, jom yang belum subscribe channel ni, aku mohon jasa baik korang untuk menekan butang subscribe dan juga butang loceng. Pada anda yang baru singgah dekat channel ni, juga pada anda yang baru singgah dekat channel ni lah. Dan jangan lupa komen, dropkan komen korang, banyak-banyak pun tak apa, sebagai tanda sokongan. Aku ucapkan terima kasih. Dan juga jom kita selawat dulu kata junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Tapi jalan jauh, jalan jam mat. Ini lagi teruk daripada aku nak pergi kerja ni. Ini jam gila ni. Bagaimana kemampuan dia untuk meredah jam? Tak ada apa yang perlu dipertikaikan lah dengan motosikal ni. Dia sebenarnya adalah motor, boleh aku katakan dia punya frame apa semua ni memang adalah motor off-road yang ditukarkan dan disesuaikan dan ditunekan kepada untuk kegunaan road lah. Yang mana yang mana dia ditunekan kepada Supermoto. Dan aku lupa nak introducekan korang juga dengan motosikal ni. Basic spec dia, motosikal ni datangkan dengan engine single cylinder, single overhead cam. Lepas tu air cool dia tak pakai water cool, dia air cool. Dan datangkan dengan enjin berkapasiti 233 cc yang mampu menghasilkan sehingga 17.7 horsepower dan juga 18 Nm of torque, dan pada RPM 6400 lah. Untuk horsepower dia tu sekitar dalam 8400 lebih. Dia punya kemampuan maksimum lah. Dia punya akan sampai tahap maksimum. Dan motosikal ni dia sangatlah ringan. Hanya 100 kg lebih je, 130 macam tu, 130 ke 120 macam tu, ke 111, aku pun tak ingat. Aku tak ingat sangat. Dan cuma seat height dia lah agak tinggi. Setup dia macam KLX 230 yang off-road lah. So yang enduro punya kan. So dia punya seat height dia lebih kurang dalam 840mm. Tapi tak rasa sangat pun, sebab dia punya tempat duduk dia ni agak macam slim. So agak macam okey lah, tak terasa sangat untuk aku yang hanya berketinggian 165 cm ni. Memang kaki masih lagi boleh jejak kat tanah.
Apa yang aku risaukan adalah motosikal ni dia ringan tetapi dia ada power output yang tinggi, CC yang besar. So aku takut kadang-kadang aku boleh terlepas. Tapi dia dari segi dia punya compression ratio apa semua ni 9.4 kepada 14 kepada 1. Kalau ikutkan agak rendah, dia tinggi daripada biasa, agak rendah jugalah. Tapi dia lebih kepada untuk fuel consumption yang lebih baik lah, yang lebih lebih optimum. Lebih optimum sebab tangki minyak dia tak besar. Tangki minyak dia dalam berapa liter je, 7 liter lebih je. So agak kecil lah untuk motosikal yang dengan engine capacity yang tinggi ni, 230cc kan. Tapi aku rasa macam aku nak kena isi minyak kejap dulu. Isi minyak baru kita bergerak. First kali aku akan isi penuh lah untuk ni apa hal, untuk kita track dia punya fuel consumption. Dan kita akan teruskan perjalanan. Ni aku akan terus je lah kat sini, ikut MR2 jalan dalam. Ikut MR2 je lah. Ikut MR2 dan nanti kita akan tembus dekat Ulangan. Nanti kita naik dia punya bukit tu, Bukit Ulangan. Jam teruk mat, nak masuk ke Karak. Tak apa, jom kita teruskan perjalanan dulu kat sini. Tapi motor ni aku ada satu keraguan lah daripada segi dia punya speed dia, yang mana aku tak tahu speed dia, aku tak boleh nak cecah lebih daripada 120. So daripada segi tu, dengan CC yang besar ni, aku still jadi tak confident untuk overtake, especially macam bas-bas yang laju macam ni lah. Saya ingat lain macam bas ni. Boleh kot kita potong. Bismillah. Dia punya cornering, dia punya handling dia memang best lah. Okay geng, kita dah sampai dekat highway SKVE Bukan. Ni bukan SKVE. SKVE lah. So kita dah sampai dekat SKVE. Dan nanti bukan, ini bukan SKVE. Ni highway apa lah? Apa? Kejap. Highway ni lah yang akan menghubungkan ke Hulu Kelang. Dan kita akan ke Ulu Langat lah. Kita akan ikut jalan dalam tu, ikut bukit tu. Ni highway apa lah? SPE? Bukan. Ini adalah highway SKVE lah sebenarnya. Suka. Aduh, jam betah. Jam
Jeng kalau kawan mentah. Suka. So lepas suka ni kita akan keluar dekat Bukit Ampang tu. Kita akan terus ke Ulangat lah. Sambil-sambil tu kita monitor lah dia punya fuel consumption. Oh, ini tak payah kita langgar je. Gitu. Sepatutnya semua motor ni daripada segi handling corner dia, main track ni memang sedap lah. Cuma aku bukanlah orang yang sesuai, sebab aku pun tak pandai sangat benda-benda racing semua ni kan. Aku pun newbies lagi. So kita layan-layan macam ni je lah. Oh silap lah, depan tu boleh pergi terus lah. Tak apalah, kita ikut bawah je. So macam walaupun CI dia tinggi kan, nampak kaki aku boleh lah hampir full dalam 90%, boleh jejak gigi rantai lah. Tapi kalau macam ni biasa lah, full lah. So sebab dia punya ni slim, tangki dia pun kecil, so kita yang motor ni memang betul-betul kita rasa kita duduk atas motor. Kebetulan ni lah. Ni aku lupa nak cakap dengan korang, ni quite nice phone holder yang memang bagus, yang ada damper lagi. InsyaAllah phone korang yang baru-baru ni susah nak rosak lah, sebab dia ada penyerantakan tu. Korang boleh tengok dalam apa ni, tag produk kat bawah ni. Daripada brand Kiwik. Korang tengoklah dalam aku punya profile tu, aku ada letakkan tagkan barang ni, tagkan apa phone holder ni. Nanti aku cerita sikit. Silap lah, kat atas tu terus je. Okey, jom. Bismillah. So aku dah lama juga tak ikut jalan ni. Jarang ikut jalan ni. Tapi jalan ni antara satu jalan yang bagi aku untuk mid entry sebenarnya. Dia tak adalah santai, dia tak adalah susah sangat, dan dia agak mid entry lah. Cuma kat sini sebenarnya bagi aku agak bahaya. Ya, jalan raya mana-mana pun bahaya kan. Tapi kat sini tak tahu lah, dia kena extra alert lah. Bagi aku lah, bagi orang lain lah yang dah biasa tak tahu lah. Tapi macam aku kena extra alert dekat sini. Wih, Pahal berhenti kat sini. Selamat datang ke Kajang.
Wow, ada new development lah kat sini. Pusat Kecemerlangan Hutan. Dia jalan ni sekejap je. Ni depan sikit ada lagi, lepas tu dah habis. Okey, kita sedang melintasi EKV. Motosikal ni dia memang datang dengan adalah untuk korang beli, untuk dia punya design, dia punya aerodynamic, dia punya apa-apalah design dia raw, dan juga dia punya raw power lah, bukan untuk dia punya elektronik apa semua sangat lah. Walaupun dia didatangkan dengan ABS, ada, aku tak pasti ada traction control lah. Aku tak rasa dia ada traction control. Tapi adalah satu motor yang fun untuk dilayan lah. Power dia just nice. Dah habis. Dia je punya jalan bukit dia pendek je. Untuk layan-layan suka boleh lah. Kita akan ke Batu 18 Pangsun, ke arah sana lah. Kalau patah balik ni kata akan patah balik ke arah Ceras. Tapi jalan dia kena hadap lah, agak jam sikit. Tak apa, kita naik motor kan. Wih, besar-besarnya kau punya pembalik. Oh, nipis tapi besar. Gulung. Aku macam dah kagum lah. Dia punya pembalik dia bapak besar. Kena scam. Macam ni lah ikut jalan kampung. Bila time raya. Terima kasih lah bang. Terima kasih. Terima kasih. Nasi lemak bidara. Menarik tu. Tapi tak nak, kita nak pergi terus. Ni banyak orang lagi Kelah ni. Terima kasih bang. Steady bang.
minit lagi steady. Kat sini banyak tempat rekreasi lah. Aku tak perlu bagi tahu. Aku rasa korang lebih tahu menjual bulu lemang. Aku ingat menjual lemang. Banyak gerai-gerai, santai-santai. Durian, buah-buahan, rambutan. Wih, buah pulasan. Itu yang best tu. Petai, manggis. Silap lah bawa beg ni, bawa motor ni. Kalau bawa skuter dah habis tu. Banyak dah aku borong tu. Roti canai kari kambing Jojo Cave. Ni malam. Cantiknya rumah dia. So far aku kalau macam kereta jalan macam ni, aku layan je. Aku ikut je belakang. Sebab jalan pun sempit kan. Ada peluang baru kita potong lah. Tapi kalau setakat-setakat macam ni, kita jalan je lah. Kat sini ada kolam yang panas kalau tak silap aku. Wih, banyak manggis doh. Sangkut Garden. Oh, white water rafting. Aku pernah ikut jalan ni sekali. Aku pernah share dengan korang lah. Yang mana masa tu aku bawa Arik 318 GT skuter daripada Kuala Kelawang ke sini. Tapi ni tak adalah aku nak pergi sampai Kuala Kelawang. Aku dekat sini je. Aku tak ada pun nak banyak bukit Kuala Kelawang tu. Wih, banyak siut orang jual durian kat sini.
lagi dua batu sampai Pekan Batu 18. Cantiknya air dia. Wih, biasnya lain pokok minum, lain buah kelapa, lain pokok kelapa. Tak pokok kelapa, lain air kelapa. Sekejap je, balik lagi kita singgah. Aku pernah singgah kat sini. Aku rasa aku kena ke belakang sana. Tapi menarik mat dia punya air dia. Ni jalan terus ke Pangsun ni. Aku rasa aku nak patah balik. Aku nak ke apa, Lui, Sungai Lui ke apa. Rumah belakang sungai mat. Kita berhenti depan masjid lah. Assalamualaikum. Allah.